saya Muhammad Fariz Rifki bin Muhammad Farizul. Saya bersekolah di SMK Taman Sutera dan kod sekolah saya ialah JEA 1088. Dan hari ini saya akan menyampaikan penerangan tentang 5 ciri murid sejahtera yang terkandung dalam Rancangan Pendidikan Malaysia tahun 2026 sehingga 2035. Rancangan Pendidikan Malaysia tahun 2026 sehingga 2035 bertujuan untuk melahirkan murid yang berkualiti, berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Bagi mencapai matlamat tersebut, 5 ciri murid sejahtera telah diperkenalkan sebagai panduan kepada semua murid di Malaysia. Terdapat 5 ciri murid sejahtera. Yang pertama, beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan yang terakhir ialah berkeyakinan. Pelaksanaan 5 ciri murid sejahtera memberikan impak yang positif pada warga sekolah. Murid menjadi lebih berdisiplin, berakhlak mulia dan lebih yakin dalam pembelajaran. Kesimpulannya, 5 ciri murid sejahtera iaitu beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan merupakan asas yang penting dalam melahirkan generasi cemerlang serta mampu menyumbang kepada pembangunan negara dan masa hadapan. Sekian, terima kasih.